Okay guys, I'm here. Assalamualaikum. And finally, I do the video. Hari ni kita nak buat shopping raya. Memandangkan kita punya barang dah sampai. Saya stress dengan kerja, tapi bila sampai rumah ada banyak barang online dah sampai. And yeah, I'm happy balik. So this is ni literally this is baju dan ada skincare. Dua baju actually dah sampai awal ni dan dah try juga. So tahun ni my family pilih warna brick orange. Actually nak burgundy, tapi banyak baju burgundy dah habis je. Warna burgundy dah habis dan saya satu pun tak ada. Penat tau mencari. Tak ada. Sorry dek, saya SS tak ada. Sorry dek. Dia macam berzikir dah. Sorry dek, dah habis. Sorry dek, dah habis. Aku fed up time tu. So akhirnya beli juga kat online. So jom kita try. Sebenarnya plan awal adalah nak baju warna dusty pink. Yang ni. Tapinya baju ni sama dengan ibu, tapi baju ibu tak muat. Jadi dah jual. So kita turn pada burgundy. Burgundy pula tak ada warna. So kita pilih dah brick orange. So ni lah cerita wardrobe. Saya kan. Ini dah try. Dia agak labuh sedikit lah. Labuh sedikit. Sekarang tahun ni raya apa yang kami discover ada pakai selendang. Tapi bila saya pakai, saya pendek 143 cm, berat 35 kg. Dia macam bila pakai selendang dia menyapu. So kami tak suka pakai selendang ni sebab dia selebar setinggi saya. Selendang ini setinggi saya. So I'm not going to wear this selendang. Aku akan pakai just baju dia saja. Okay, baju kedua daripada NFS Boutique Gallery. So yang ini memang muat. So kenapa pilih warna hitam? Sebabnya saya dengan tukang saya janji tahun ni nak baju warna hitam. Dia kata dia nak warna hitam. So kita cari lah. Ini memang sangat muat sebab kita sedar diri, kita rendah. So kita carilah baju saiz kanak-kanak. Very muat. This gonna be my favorite baju. Nampak tak? Cantik kan? Macam kebaya labuh. Dia jenis kebaya labuh dengan sulam lace. Cantik gila. Kita dekatkan. Tak payah outer. Kain memang ngam. Tak payah lipat 2-3 kali. Biasanya Kimi kalau kain dia akan lipat 2-3. Kain pun kain kipas. Tak sandat. Tiba. Okay, next baju is. So ini adalah baju yang ketiga. Hijab Pisahak Rine Kurung. Ini memang cantik gila. Sebenarnya Kimi sangat lah confused nak beli warna apa. So akhirnya kita pilih lah dusty pink. Actually Kimi lupa. Sebenarnya Kimi dah masa tu dah ada warna dusty pink, tapi kita terpilih warna sama. Jadi tak apa lah. Nampak cantik. Ini tak labuh sangat lah untuk Kimi. So okay lah, size SS. Size yang paling kecil. Wow, kepek-kepek kan? Tahun ni raya kepek-kepek. Baru-baru. Kain dia kain kipas belakang tak silap. Ya betul. Kain kipas belakang. Cantik. Kain dia pun selesa. So actually kain ni Kimi kena lipat 2 kali. It's okay. Lipat 2 kali okay lah. Daripada 4 kali. Dan ni baju yang ketiga, maybe terakhir. Maybe lah. Warna brick orange. Which is tahun ni my family pilih warna brick orange. Finally. Sudah 2 kali tukar. Wow. So nice. Okay. Cantik. Kepuk juga. Just kainnya jarang. Kena pakai inner. Dan ini ada bunga dia. Wah, ni nak basuh kena jaga-jaga. So cantik. Size XS. Tuan-tuan, beli online tinggal satu ni je. Cepat-cepat bayar. Cantiknya. Lu simple.
Very simple. Cuma nanti tudung tak tahu pakai tudung warna apa. Tudung belum cari. Ya, kain kena lipat 2 kali. That's okay. Saya puas hati. Cantik. Kainnya lembut. Kitanya tak sabar. So, yep. Just kena pakai hand sock. Ada bunga kat sini. Very minimalist. Dan cantik. Yang penting, dia punya baju ni ngam. Kainnya labuh sikit je. Kena lipat 2 kali. Okey lah. Daripada labuh sangat. Just yang bawah tu, lipat 2 kali, is fine for me. Okay. Cun. Just kena pakai hand socks. Okay, next. Kain. Beli kain satin 3. Skirt. Sebabnya kita nak mix and matchkan dia dengan baju kebaya yang aku beli from Bandung. First, baju kebaya is warna ni, putih. But ada bunga dia warna biru, merah and yellow. So, masa tengah pilih tu, kan, kita confuse lah nak sesuai warna ini ataupun warna red wine. So, I just buy both. Kalau tak sesuai ni, kita boleh pakai dengan ni, kain dengan baju sweatshirt, baju casual. Why not kan, mix and match. So, let's try. Okay, saya akan tunjuk sebelah screen. Screen warna sebelah sini warna merah dan sebelah sini warna biru. So, which one yang anda rasa sesuai? Cuba komen kat bawah. Blue or red wine? Yang sesuai dengan baju kebaya warna putih ni. Okay, ni last just untuk bahagian baju saja. So, ini baju kebaya daripada Bandung. So, kita beli baju, tak beli kain saja. Tak beli kain. Jadinya, kita beli kain dekat TikTok. Kain setting. Warna hitam. Warna selamat. Which is, korang boleh pakai kain ni dengan baju-baju yang lain. Okay. Sangat sesuai. Actually, sebenarnya tak tahu nak pilih kain ni warna apa. So, I just choose black. My favourite colour. Pada yang saya tunjuk ini je. Okay, dah cuba. Kan, sesuai kan? Warna selamat. Actually boleh je pilih warna cream. Tak apa, cream kita dah ada warna ni. So, kita beli warna yang kita tak ada. This green and black. Just that.